sini pada Zoom. Boleh ada sini. Click if you want to switch to a different. Mute ke tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perpustakaan Alam Tamadun Melayu dan juga penonton-penonton yang secara langsungnya yang berada di laman sosial Perpustakaan Alam Tamadun Melayu UKM atau lebih dikenali sebagai PATMA. Jadi hari ini bersama-sama saya Profesor Madya Dr. Zalina Harun yang berada di sebelah kiri saya. Nanti saya akan perkenalkan diri beliau, latar diri beliau lebih mendalam. Sebelum itu sedikit tentang program pada pagi ini, iaitu tentang program Bicara Tokoh Atma siri ke-13, yang mana program yang kali pagi ini merupakan program yang terakhir, siri yang terakhir, iaitu siri yang 13. Bermaksud Patma sudah menganjurkan sebanyak 12 siri bicara tokoh sebelum ini. Pertamanya saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan tahniah kepada pihak penganjur, iaitu Perpustakaan Alam dan Tamadun Melayu Patma, kerana berbesar hati mengundang saya pada hari ini sebagai moderator. Ini adalah kali pertama saya menjadi moderator, jadi mohon maaf jika ada kesilapan. Okey, ingin saya membuka bicara pada pagi ini dengan dua rangkap pantun. Di sawah teruna memerun jerami, sedari pagi di teman dara. Laman seni bina juga gastronomi, kaitannya menjadi mauduk bicara. Puan lama ditikar terbentang, sirih dijamu urat bertemu.
Dr. Nozalina, Hukama Pembentang, mengumpas tajuk berkongsi ilmu. Jadi bersama-sama pada pagi ini dengan saya, iaitu seorang tokoh yang merupakan fellow penyelidik kanan Institut Alam Tamadun Melayu sendiri, ATMA UKM, iaitu Profesor Madya Dr. Norzalina Harun, atau lebih mesra disapa dengan Dr. Zalina lah. Assalamualaikum Doktor, apa khabar? Agak kaku pada begini saya. Okey, sebelum kita melanjutkan perkongsian kita pada pagi ini tentang laman dan seni bina Melayu serta hubung kaitnya dengan gastronomi tempatan, suka saya memperkenalkan seberingkas tentang latar diri pembicara kita pada pagi ini. Nama diberi Norzalina binti Harun yang dilahirkan di Kuala Lumpur dan dibesarkan di Gombak. Difahamkan saya sebelum ini, pengajian menengah beliau bermula di Sekolah Menengah Teknik Tengku Jaafar tu, dan kemudian seterusnya meneruskan pengajian di peringkat sarjana muda di UTM Skudai. Ya. Dan pada tahun 2006 beliau melanjutkan pelajaran di peringkat sarjana dalam bidang Built Environment di UIA dan seterusnya menamatkan ijazah Doktor Falsafah beliau di UTM semula pada tahun 2012 dalam bidang architecture. Orang architecture tapi berada di alam tamadun Melayu. Okey, fokus penyelidikan beliau lebih tertumpu kepada isu-isu yang berkaitan dengan pertumbuhan semula bandar, morfologi bandar, landscape dan warisan budaya yang lebih memberikan penekanan terhadap pemeliharaan identiti tempatan. Okey, difahamkan juga sebelum ini Dr. Zalina bertugas di UIA sebagai pensyarah dan pada tahun 2018 datang ke ATMA UKM sebagai fellow penyelidik. Jadi sepanjang pelibatan Dr. Zalina dalam bidang akademik ini, saya cuba soroti pendidikan yang telah beliau lakukan, lebih kurang lebih daripada 20 jurnal-jurnal akademik yang bertaraf Scopus dan WUS telah dilahirkan, dan beberapa buah buku sebagai penyunting dan penulis sendiri. Jadi baiklah, saya mulakan perbincangan dan perkongsian ilmu kita pada pagi ini. Ramai di antara kita yang faham seni bina Melayu ni pertamanya sering dikaitkan dengan rumah atau bangunan rumah Melayu itu sendiri. Tapi pada pagi ini mungkin ada yang lebih sikit orang kata lain daripada konsep yang ingin disampaikan oleh doktor. Jadi boleh doktor jelaskan seberingkas tentang konsep, laman dan seni bina Melayu serta apa itu gastronomi tempatan. Silakan doktor. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para penonton dan juga peserta pada pagi ini. Terima kasih pertamanya saya ucapkan kepada Fatma atas jemputan untuk program Bicara Tokoh yang terakhir di tahun ini. Dan terima kasih juga kepada Tuan Moderator Dr. Maulana yang sudi menemani saya pada pagi ini untuk sama-sama berbicara tentang seni bina dan laman rumah Melayu dan hubung kaitnya dengan kelestarian gastronomi tempatan. Okey, berbalik kepada definisi pertempatan Melayu itu sendiri. Tempatan Melayu merupakan kediaman yang terdiri daripada infrastruktur dan bangunan kediaman yang terletak di kawasan kampung yang ada sama ada pinggir bandar ataupun di kawasan pedalaman, di mana dihuni secara majoritinya oleh orang Melayu yang masih mengamalkan budaya dan cara hidup seharian. Ya. Jadi hari ini
kita tidak akan bercakap secara panjang lebar tentang ciri-ciri fizikal pertempatan Melayu ataupun seni bina tu, tapi kita nak menyoroti bagaimana laman Melayu ataupun pertempatan Melayu memainkan peranan sebagai satu platform yang membolehkan penghuni sesebuah rumah dan penghuni di sesebuah pertempatan tu mencapai sumber makanan secara berterusan. Dan seterusnya kita juga di akhir perbicaraan kita pada pagi ini kita akan sama-sama melihat dan memahami akan nilai-nilai yang dimiliki oleh pertempatan dan halaman Melayu itu sendiri, nilai-nilai yang sangat banyak sebenarnya, yang tidak hanya tertakluk kepada sumber makanan tetapi juga dari sudut alam sekitar, sosial dan ekonomi juga. Okey, berbalik kepada persoalan ataupun permintaan saudara moderator tadi, apa itu gastronomi? Apa itu gastronomi tempatan? Gastronomi tempatan sebenarnya mencakupi disiplin yang sangat besar ataupun cabang ilmu yang sangat besar, iaitu ia merangkumi kajian tentang makanan, kesenian untuk menyediakan makanan, lepas tu dan sains yang terkait dengan makanan dan pemakanan kita. Selain daripada tu, banyak juga di akhir-akhir ni kita melihat ada banyak sekali dokumentasi atas kesedaran yang wujud oleh pelbagai pihak terhadap peri pentingnya untuk kita pelihara dan pelihara kesenian dan sains yang terkait dengan makanan tradisi kita ni. Kita mutakhirnya kita akan nampak, kita dapat lihat banyak buku-buku tentang penyediaan makanan, buku-buku tentang makanan-makanan tradisional yang turut meliputi aspek sejarah asal usul makanan tu, bagaimana dia berevolusi pun ada, dan apakah kepercayaan di sebalik jamuan-jamuan tertentu ke atas jenis kuih-muih tertentu contohnya, dan juga penggunaannya. So itulah sebab kadang-kadang bila saya bercakap dengan kawan-kawan menyebut gastronomi, mereka akan tanya apa gastronomi itu apa kan. Jadi saya kena bagi tahu gastronomi ini dia berkaitan dengan makanan orang Melayu, cara masaknya dan sejarah macam mana doktor kata tadi ya. Jadi dan di sini boleh nampak seni bina Melayu, gastronomi tempatan tidak hanya merujuk kepada satu hal sahaja, iaitu banyak orang mengatakan rumah Melayu, cara dibinanya, tapi meliputi halaman di sisi, di depan, di belakang juga. Suka saya memetik satu ungkapan daripada Allahyarham Tenas Effendi ataupun lebih dikenali dengan Pak Tenas, yang disebut rumah kediaman menjadi cahaya hidup di bumi, tempat beradat berketurunan, tempat berlabuh kaum kerabat, tempat singgah dagang lalu, tempat berteduh sahabat handai. Semua ini akan dikupas dengan lumatnya oleh Dr. Zalina dalam kajian-kajian yang telah beliau jalankan sebelum ini. Jadi seperti yang sedia maklum, banyak kajian yang berkenaan dengan architecture, dengan landscape yang ada dalam di rumah orang Melayu tempatan telah dikaji oleh doktor. Jadi boleh pada pagi ini doktor kongsikan tentang kajian yang telah dijalankan, di mana kawasannya, dapatannya bagaimana, fungsi laman itu dan hubung kaitnya dengan gastronomi tempatan.
Silakan. Okey, suka saya nak kongsi pengalaman bagaimana kajian ataupun pendidikan ni bermula. Ianya bermula sekitar 2015, yang mana waktu itu saya bertugas ataupun bertugas untuk menghasilkan sebuah buku teks tentang Islamic Garden. Okay, Islamic Garden. Jadi saya dapati banyak sekali sumber rujukan dan membuatkan saya terfikir kita ada Islamic Garden, kita ada Japanese Garden, kita ada English Garden, kita ada Balinese Garden, kan? Tapi bila saya fikir macam kita tak ada kajian yang betul-betul mendalam tentang Malay Garden. Ya, betul. Kemudian dan kebetulan pada waktu tu ada panggilan untuk grant penyelidikan daripada Kementerian Pengajian Tinggi. Saya pun mohon, alhamdulillah dapat. Sejak pada tu saya minat mula berkembanglah minat ni untuk mengkaji tentang Melayu punya taman. Betul. Taman Melayu. Betul. Betul, Taman Melayu kan. Betul, orang Melayu ada taman, rupanya memang banyak dalam buku-buku sejarah memang ada. Dan yang paling menarik sekali apabila saya selusuri tentang sejarah Taman Melayu ni, dia punya kemuncak minat tu adalah keterujaan tu sebenarnya adalah apabila saya diperkenalkan tentang aspek ataupun perihal taman ni telah diceritakan ataupun telah termaktub dalam satu prasasti. Prasasti ataupun maknanya dah lama. Batu bersurat. Maknanya dah lama. Pada kurun ke-6 yang ditemui di Palembang. Prasasti itu namanya Prasasti Talang Tuo. Ya, saya tahu. Dalam buku sejarah sekolah menengah ada disebut Talang Tuo. Itu saya Dr. Maulana sangat beruntunglah sebab tahu dah lama waktu remaja dan pelajar lagi dah tahu. Saya ni dah lambat baru tahu. Saya cuma tahu nama Talang Tuo. Apa pengisiannya saya pun tak tahu juga. Lepas tu kemudian saya pun kaji apa itu apakah isi kandungan. Kan antara isi kandungan yang termaktub adalah sebenarnya kaedah penggunaan taman. Maksudnya macam bila saya membaca prasasti itu dari sudut keperluan hari ini, apa yang tertulis pada prasasti itu adalah it is like a rules and regulation on the utilization of park. Maksudnya macam guideline untuk menggunakan taman awam. Di situ ada penceritaan tentang apa bentuk tumbuh-tumbuhan yang ada. Lepas tu ada tentang what are the do's and don'ts. Maksudnya macam apa yang boleh dilakukan di taman ni, apa yang tak boleh dilakukan. Lepas tu ada penceritaan tentang kolam awam, tentang bunga-bungaan dan tumbuh-tumbuhan. Saya merasakan pada waktu itu, saya merasakan macam hebatnya tamadun Melayu ni. Betul. Sejak kurun ke-6 Masihi dah ada tata cara penggunaan taman, kan? Tapi selain daripada tu, saya juga membaca buku-buku sejarah lama yang mana penceritaan tentang taman larangan yang berada dalam istana. Kan? Dan akhirnya kita di akhir penyelidikan tersebut, kami penyelidik telah berjaya memformulasikan satu model laman rumah Melayu yang mana kita adaptasi daripada kajian-kajian lampau dan juga pemetaan yang kita jalankan ke atas beberapa buah pertempatan lama.
di Kelantan pada waktu tu dan juga Melaka. Kenapa kita pilih Kelantan? Sebab kita dapati apabila kita berbincang dengan Jabatan Warisan Negara pada waktu itu, mereka mencadangkan untuk kita pergi ke Kelantan sebab di Kelantan rupanya banyak sangat lagi rumah-rumah yang berusia 100 hingga ke 200 tahun. Dan buat pengetahuan penonton semua, ada rumah-rumah di Kelantan yang masih ada telaga langit. Rumah Melayu ada telaga langit. Telaga langit ni ialah courtyard. Ada courtyard. Maksudnya macam ada taman dalam bahagian rumah. Okey, dan juga Melaka, kita pilih Melaka sebab kerajaan Melaka sejak dulu memang terkenal dalam penggezetan rumah-rumah warisan. Dan sangat banyak jumlahnya di sekitar Lugajah, di sekitar Melimau, Jasin, ya. Dan berbalik kepada laman Rumah Melayu dan kaitannya dengan gastronomi ini boleh dapat kita lihat di sini. Tapi pada hari ini sebenarnya disebabkan masa yang terhad, jadi saya rasa cukup untuk kita kupas fungsi laman dapur. Okey, laman Rumah Melayu ni terdiri daripada 3 kategori utama. 3 kategori utama yang merupakan yang terdiri daripada laman hadapan, laman sisi kiri dan kanan, dan laman dapur. Apa ciri-ciri laman hadapan? Laman hadapan, dan nama pun laman hadapan, maka dia ianya terletak di depan rumah. Ya, betul. Ya. Dan karakternya macam kita sempat bersembang, saya dengar doktor bercerita sedikit sebelum ni. Laman-laman ni dia mempunyai fungsi-fungsi yang tersendiri juga. Betul. Jadi bagi saya sangat menarik laman yang ada di rumah-rumah orang Melayu tempatan. Ya. Doktor sila teruskan dengan tadi. Okey, laman hadapan dia punya karakter terletak di depan rumah dan ianya luas. Apa fungsi dia? Fungsi dia adalah ruang sosial. Dekat laman hadapan ni ada selalu akan ada ruang ada pondok ataupun ruang sosial, ada wakaf. Dan tanaman-tanaman yang ada di ruang hadapan ni lebih bersifat ornamental, maksudnya macam untuk perhiasan, dan pokok hiasan dan pokok teduhan. Manakala di sisi rumah, iaitu di laman sisi di kiri kanan rumah, nama laman tersebut adalah laman sisi. Laman sisi ni juga merupakan ruang utility di mana selalu penghuni akan sedia kain, jemur macam hirisan asam keping, ataupun jemur padi, kan. Lepas tu di mana ada juga ruang sosial, ataupun waktu saya kecil-kecil dulu masih lagi kedapatan rumah padi dekat laman jelapang, orang kata jelapang. Kalau di utara mungkin dipanggil jelapang, kan. Kalau di bahagian selatan ataupun di pantai barat ni namanya macam rumah kepuk. Rumah kepuk. Kan, rumah maksudnya padi. kita guna rumah tu untuk simpan padi. Betul. So bekalan makanan tu memang tak putus. Betul. Kan, maksudnya macam ada storage untuk rumah padi, bukannya macam kita sekarang bekas kecil je padi, kan. Betul. Tapi macam ada rumah, satu rumah. Macam ayah saya dulu pernah cerita lah. Tok Wan saya dia buat benang. Jadi daripada satu musim nak ke musim yang seterusnya tu, ada bekalan padi tu, kalau nak makan, nak dapat duit, pergilah timbang. Bawa satu tin tu pergi timbang. Jadi duit pun dapat, makanan pun ada. Jual satu tin, dapatlah duit untuk beli barang-barang lain. Dan juga kalau sama buat bendang ni, dia akan ada ikan-ikan haruan, apa semua ikan kak dibuat kering. Macam mana doktor kata tadi, kita jemur kat tepi, kan. Jadi mungkin saya nak tanya satu soalan. Adakah susunan-susunan yang diletakkan ini menunjukkan inilah kawasan rumah orang Melayu?
Kalau tak ada ni mungkin tak lengkap. Ya, betul. Dia kalau kita lihat pertempatan awal, kalau kita pergi perkampungan Melayu Proto, Ya. kan? Melayu Proto macam suku kaum temuan, sama juga. Dia punya setting sama macam ini juga. Maksudnya dia ada halaman depan ni selalu sangat bersih. Kan, sampai tak nampak rumput kadang. Lepas tu akan ada pondok dekat bahagian hadapan rumah. Lepas tu dekat tepi-tepi tu ada pokok buah-buahan. Okey, dan di bahagian sisi tu adalah di kawasan jemuran. Okey, kawasan jemuran. Jemur macam-macam lah, macam-macam. Dan akhir sekali adalah laman dapur. Selalu dalam laman dapur ni ia nanti rumah Melayu ni selalu kawasannya tinggi sikit. Lepas tu belakang daripada laman dapur tu dia ada sungai ataupun saliran yang menghubungkan yang menyalirkan air ke kawasan sawah padi. Betul. Kan? Kadang-kadang orang sebut tali air. Betul, kan? ya, tali air kan. Tali air. Okey. Jadi susunan komponen-komponen yang ada di sekitar rumah orang Melayu daripada laman hadapan, laman sisinya, laman dapurnya. Jadi bagaimana hubung kait laman dan seni bina Melayu ni dengan gastronomi tempatan tadi? Okey, bagus soalannya. Kalau tadi kita dah tahu gastronomi tu apa? Ya, betul. Penyediaan, kesenian, kan? Dan juga sains, budaya, yang semua yang terkait dengan makanan, penyediaannya, kan? Jadi laman depan ni, okey, orang zaman dulu dia tak menyewa kalau untuk kenduri kendara dia tak menyewa dia tak menyewa dewan untuk meraihkan tetamu, kan, untuk mengadakan jamuan. Jadi kenduri kendara semua pengunjung, okey, sahabat anda, tetamu, kan, akan dijamu di bahagian depan. Ya. Depan rumah, kan, dan semua orang semua tetamu dihidangkan dalam dula, kan. Tetamu tu memang macam tetamu yang diraihkan sangat-sangat. Dia bukan macam sekarang berbeza sekarang, kan. Kita datang, tanda kita meraihkan, tetamu yang datang paksa beratur untuk betul. Tak. Kalau di kampung saya sendiri pun semakin luntur tak budaya apa orang kata rewang ya. Rewang tu, kan. Okey, kalau laman depan tu adalah untuk ruang jamuan. Untuk dijamu pengunjung-pengunjung yang istimewa ni. Kalau kahwin anaknya, tanda dia bersyukur. Betul. Menerima menantu, anaknya bertemu pasangan, kan. Jadi jiran-jiran ni dijamu dengan makanan yang sedap-sedap. Makannya berhidang, diangkat. Betul. Sekarang ni lebih kepada nak buat catering. Jadi kuranglah sikit. Betul. Kan. Okay, tu laman depan. Ya, laman sisi pula. Laman sisi ni adalah selalunya digunakan untuk tadi itulah penyediaan makanan, kan, makanan sebelum dibawa ke hadapan tu, kat situlah mereka simpan dan jaga. Okey, dan bahagian belakang ni yang paling penting. Laman dapur ni kalau waktu jamuan paling penting lah. Okey, paling penting, yang mana daripada malam tadi ataupun 2 hari sebelum dah meriah dalam dapur, tuan rumah tu, kan, didatangi sahabat handai, didatangi oleh jiran tetangga, saudara mara, dan kupas bawang, kupas ikan bilis, buang kepala, buang tulang ikan bilis, kan. Dulu-dulu tak ada ikan bilis yang dah buang kepala, dah siap buang kepala. Dah siap proses dah, kita nak kena buang sendiri. Jadi ada hikmah lah, ikan bilis tu tak dibuang kepala, tak boleh spend masa, kan, untuk sama-sama duduk, kupas bawang, masak apa semua, kan. Itu kalau ada upacara yang tertentu, upacara ada keraian. Tapi kalau hari biasa,
Okey, terkait juga dengan gastronomi. Taman depan ni kan tadi ada pondok dekat depan tu, pondok tu. Ini masih lagi berlaku dekat rumah kakak ipar saya, memang di bahagian tepi sisi antara laman sisi dan laman hadapan rumah dia tu ada pondok. Jadi dia tinggal seorang, lepas tu jiran-jiran pun ramai yang tinggal seorang, jadi dia pakat hari ni dia nak masak apa, nanti jiran nak masak apa, so dia nanti katalah dia masak kari, jiran dia masak goreng sayur. Jadi dia share makanan. So dia masak kari ayam, jiran masak sayur dengan sambal udang lah katakan kan. So nanti dia share. Dia makan kat pondok tu. Makan sama-sama kan 4-5 orang. Kan? Maknanya dia orang akan ada banyak jenis lauk lah dalam sehari. Walaupun masak satu. Walaupun masak satu. Okey. Kan? Ya. Untuk macam contoh tadi doktor cakap tanaman-tanaman yang ditanam di sekeliling rumah. Jadi tanaman yang bagaimana dan apa fungsi? So ini adalah antara tanam-tanaman yang sering ditanam lah di laman dapur dan laman sisi rumah Melayu. Maksudnya macam kalau laman dapur tu apa-apa keperluan untuk masakan lah, kunyit, cili, lengkuas, serai, lagi apa bunga kantan, macam-macam lah, sangat banyak kan. Jadi mereka dah tak perlu nak pergi ke kedai sangat. Tak perlu pergi ke kedai, betul. Dan kalau laman sisi tu ada tanaman dewa, asam belunggu, pokok melincau, cengkuh manis, semua tumbuh-tumbuhan yang berbuah ataupun ada boleh jadi bahan masakan. Dan selalunya laman sisi ni dia pokok. Kalau di halaman dapur ni yang paling hampir dengan dapur, pintu dapur tu dia berupa pokok-pokok renek, pohon renek yang menghasilkan bau-bau haruman yang sedap juga kan. Maksudnya macam sebab dapur ni selalu ada juga reban ayam apa semua, so dia ada sedikit bau lah. Kan. So in order to absorb the bad odor tu, jadi ditanam pokok-pokok yang ada bau-bau. Maksudnya macam dari sudut kemudahtapayan dan untuk mendapatkan sumber makanan tu memang sebenarnya tak perlu pergi ke mall macam sekarang. Ya, tak perlu pergi dulunya boleh dapat di sekeliling rumah saja. Betul. And just in case kita serai kita dah habis, kita pergi je rumah sebelah minta serai. Boleh pindah. Saya dapat sempat rasa benda ni. Tapi dulunya pergi meminjam lah orang kata. Meminjam dekat rumah. Lepas tu balas balik dengan lauk. Betul. Jadi kalau kata pergi minta satu benda dalam bekas tu mesti berisi balik bekas tu. Betul. Jadi segan kalau tak ni kan. Betul. Itu nak menunjukkan adab orang Melayu dalam kejiranan. Betul, adab berjiran. Contohlah doktor, macam kajian-kajian yang doktor lalu dah lakukan, ada lagi tak kawasan ataupun kampung lah yang doktor pergi yang masih mengekalkan susunan komponen-komponen? Macam yang itulah yang kawasan kajian yang saya lawati tu di Melaka, di daerah Alur Gajah, banyak lagi kan. Sebelum kita pergi ke kawasan-kawasan tu, ini adalah antara tanaman-tanaman yang sering ditanam dekat halaman depan dan halaman sisi juga. Maksudnya buah-buahan. Buah nam-nam tu jarang jumpa tu. Jarang jumpa itulah. Tapi ni semua tinggi sangat vitamin kan. Maksudnya macam tak payah pergi fungsi untuk beli vitamin. Kan? Vitamin dah ada dah dekat tepi rumah kan. Vitamin dah ada.
Okey, ini adalah keratan lintas untuk menunjukkan lokasi laman dapur dan dia punya di mana dia punya peletakan yang sebenar tu kan. Maksudnya macam depan tu bahagian depan rumah, lepas tu turun ke bawah tu, kalau zaman dulu nak menurun tu sebelum pergi ke tali air ataupun sungai tu ada banyak pokok sagu. Pokok sagu. Pokok sagu, saya ingat lagi dulu arwah nenek saya nanti akan ada jiran datang tebang pokok sagu tu. Batang sagu tu boleh bagi pula jadi makanan nitik dengan ayam. Kan? Jadi ada banyak guna satu pokok. Semua yang ditanam tak ada yang tak ada guna. Semua yang berguna. Betul. Kan? Maksudnya macam, dan kenapa banyak pokok kelapa? Semua rumah mesti ada pokok kelapa. Betul, saya perasan tu. Kan? Hampir semua rumah mesti ada pokok kelapa. Sebab pokok kelapa ni antara penyakit yang sering melanda kanak-kanak kan, ataupun orang yang dah berusia adalah demam kan. Jadi pokok kelapa, minum air kelapa boleh sejukkan badan. Kalau sakit perut pun boleh sebenarnya air kelapa sangat bagus untuk meredakan, melawaskan perut yang ada masalah. Sakit kepala pun. Betul. Dan setakat yang pernah saya tahu, akar pokok kelapa tu juga kita boleh buat rendaman air untuk jelung. Kalau demam. Dia akar tu pun boleh buat air tu lebih sejuk. Itulah memang seberguna sangatlah. Betul. Kan? Jadi orang Melayu dulu kalau dia tanam sesuatu tu ada sebab dia. Cuma kena kaji lagi lah dalam kan. Jadi kearifan organik tu kan, ilmu kearifan tempatan dari sudut aspek organik tanaman tu sangatlah mendalam ilmu mereka. Kan? Maksudnya macam itu pasal kalau nak tebang pokok zaman dulu kena minta permission ketua kampung. Kena minta, tak boleh simply tak boleh main tebang ya. Tak boleh simply tebang. Okey, jika dilihat secara lebih mendalam, kita dapat lihat fungsi laman dapur rumah Melayu ni. Selain jadi ruang bercocok tanam, dia juga menjadi ruang simpanan, kan? Lepas tu ruang untuk penternakan, dan semua ni sebenarnya telah menjadi satu platform di mana penduduk dan penghuni rumah dapat meningkatkan ilmu dan kemahiran dalam pelbagai aspek, kan? Betul. Okey, dan nilai sosial kan, macam tadi saya cerita kalau hari biasa, kalau ada keraian, apa nilai-nilai sosial yang berjaya dipupuk dan diterapkan, iaitu dengan adanya ruang-ruang sosial, di bahagian dapur, di bahagian halaman sisi, halaman depan, sebenarnya ruang-ruang ni lah dalam satu pendidikan lain. Kalau Dr. Maulana nak tahu, kita jalankan kajian terhadap soal selidik terhadap 400 penduduk tempatan di 2 buah kampung, 200 orang di Kampung Losong, 200 ini di Terengganu. Di Terengganu. 200 lagi di Kampung Pulau Duyung. Jadi bila kita minta mereka pilih dalam banyak-banyak infrastruktur sosial ni macam masjid, jalan raya, pondok, wakaf, JT, kan? Dalam banyak-banyak infrastruktur sosial, mana yang paling kerap digunakan oleh penduduk dan yang mana mereka rasa sangat memberi kesan dalam kehidupan seharian dalam menampung keperluan mental dan fizikal mereka, kan? Maksudnya macam dalam berhubungan dengan jiran tetangga, dalam menyeratkan hubungan apa semua. Yang pertama, mereka pilih masjid. Dan yang kedua,
wakaf. Wakaf, Wakaf. pondok. Oh. Sebab mungkin sebab tu di Terengganu ni banyak nama-nama tempat yang dibina daripada wakaf. Ya? Betul. Kan kalau di Kelantan memang wakaf Betul, Cik betul, Ye betul. kan, Budaya. wakaf Mek Zainab kan. Okay, so itu nilai sosial yang Nilai sosial. dihasilkan oleh halaman-halaman Melayu ni melalui dengan adanya ruang-ruang infrastruktur sosial tadi tu kan. Dan of course bila dia menjadi ruang sosial, dia akan menjadi ruang masyarakat kan, ruang masyarakat mengikut musim-musim dan keperluan penghuni. Macam hari raya Kenduri tadilah. Ya, macam yang tadi tu. Dan ini secara tidak langsung mengukuhkan semangat kejiranan tadi tu. Ya, Maksudnya betul. dia increase the sense of attachment and belongingness. Dia datang dalam macam satu package. Ya. Datang sekali. Okey. Jadi berdasarkan kajian penerangan penjelasan yang doktor dah bagi sebelum ni, sekarang kita menghadapi modernisasi, urbanisasi. Jadi apakah kesan-kesan yang ada berdasarkan penelitian doktor dalam kajian-kajian yang telah dilakukan? Okay. Mungkin kesan positif ke, kesan negatif ke? Mesti ada. Dia ada, dua-dua ada. Kan, okey. Sebelum saya menjawab soalan tu, tadi Dr. Maulana ada tanya, ada lagi tak kawasan-kawasan kampungan kan, rumah-rumah yang masih lagi kan, yang masih lagi mengamalkan ataupun masih lagi ada laman-laman komponen yang disebutkan tadi, yang saya sebutkan tadi, yang saya kongsikan tadi. Jawapan dia ada. Okey. Contohnya di Kelantan, okey, di Alur Gajah, di mana terdapat banyak lagi rumah-rumah lama tradisional, dan sebenarnya dia datang satu package kan. Maksudnya macam bila di rumah lama, dari satu sudut penghuni akan rasa turut bertanggungjawab untuk mengekalkan persekitaran dia. Sebabnya kalau konteks dia berubah, nanti the sense of place tu dah berubah. Jadinya macam di kawasan di Wakaf Baru ataupun di Tumpat ni kan, kita dapati memang package yang tadi tu memang masih lengkap, di mana bila kita bertemu dengan pemilik rumah, dia dengan penuh teruja akan bila kita minta dia berkongsikan apa fungsi tanaman di bahagian depan sampai bahagian dapur. Adakah rumah-rumah yang masih ada komponen-komponen ni orang Melayu ataupun bangsa yang macam mana? Okey. Good question. Kalau di Kelantan, surprisingly, okay, yang rumah yang saya kata ada telaga langit tadi tu, yang memang sangat cantik dalam dia, dan di luar tu di halaman depan penuh dengan herba-herba yang berbagai jenis, okay, laman sisinya pun, dan dua rumah lama yang kita lawati tu, yang kami lawati tu, pemiliknya orang Cina. Orang Cina yang duduk dalam kampung Melayu, and they really take pride on preserving the heritage. Saya pun jadi rasa macam bangga sangat. Betul lah. Macam bangsa lain pun tumpang sekali. Betul. Meraihkan, menjaga warisan orang Melayu. Sebab kalau kata orang Cina di Kelantan ni dah kadang-kadang kita tengok tu dah macam orang Melayu. Betul. Ya, sangat-sangat. Betul. Di Kelantan dan di Alur Gajah memang banyaklah. Lebih daripada 100 buah rumah lama yang telah di-gazetkan oleh Kerajaan Negeri dengan
bantuan untuk baik pulih pada ni, dan 3 buah rumah yang saya tunjukkan ni adalah contoh rumah yang telah yang telah menerima bantuan daripada kerajaan negeri untuk baik pulih dan dan untuk cantikkanlah naik taraf. Kalau kita tengok kat situ ada tangga tangga tu tangga rumah menakung lah. Ya, itu identiti lah. Identiti. Kalau identiti rumah Negeri Sembilan tu terletak pada bumbungnya. Kalau rumah Melaka di ni tangga ya. terletak pada tangganya. Okey. Ya. Okey, ini adalah peratusan kategori tanam-tanaman yang ada lah. Kalau kita lihat dekat Melaka tu dia sedikit berbeza. Yang mana pokok hiasan tu lebih daripada pokok-pokok tinggi berbanding yang lain. Selain buah-buahan dan sayur-sayuran. Sebab bila rumah-rumah ni digazetkan, rumah ni telah dibuka kepada pengunjung ataupun pelancong untuk datang melawat dan sebagainya. Jadi bila kita lihat tu kita kata patutlah banyak pokok hiasan kan? Sebab dia nak cantikkan lagi pelancongan lah. Ya, untuk pelancongan kan. Tapi kalau di Kelantan ni hampir sekata, melainkan buah-buahan dan sayur-sayuran tu tinggilah. Ya. Pokok tempatan ni maksudnya pokok hutan. Pokok hutan dah susah nak jumpa sebab hutan pun dah kalau macam buka ke apa semua tu dikira sebagai pokok tempatan macam pokok renek yang rendah tu. Tak. Itu secondary punya forest punya tanaman kan. Tapi macam pokok tempatan ni maksudnya macam pokok hutan. Kalau tahu macam pokok cepu, tampoi, sentul, maksudnya macam kan pokok hutan yang sukar didapati di kawasan yang dah hampir pupus. Tapi dulu sebenarnya sebab saya pun tak pernah dengar sebenarnya pokok cepu. Ada sedap pun ada. Okey. Untuk menjawab kepada kesan tadi. Kesan baru sampai. Okey, kesan dia perbezaan fungsi kediaman dahulu dan sekarang. Proses migrasi tu tak boleh kita elakkan sebab ianya berlaku seiring dengan urbanisasi kan, proses perbandaran. Jadinya tapi yang sayangnya kan jangan sampai kita tinggalkan norma-norma kehidupan yang pernah dilalui ataupun pernah dijalankan oleh nenek moyang kita kan, dibina lah maksudnya yang telah dibina oleh generasi terdahulu kan. Maksudnya macam sekarang ruang sosial dan ruang sosial keluarga dan kejiranan yang terhad sepatutnya tidak menjadi penghalang untuk kita terus membina hubungan baik dengan jiran sebenarnya kan. Lepas tu ruang bermasyarakat yang terhad serta bersifat lebih komersial, maksudnya macam nak berekreasi kena bayar apa semua tu pun tidak sepatutnya jadi penghalang. Nanti saya ceritakan pengalaman yang lain dalam penyelidikan. Yang satu lagi yang kita jalankan di peringkat bandar, macam mana kita adaptasi ke semua nilai-nilai dan aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan oleh penduduk di desa di kawasan bandar pula. Ya? Tapi memang dengan limitasi-limitasi yang ada ni tidak dapat kita nafikan bahawa semangat kejiranan akan jadi semakin luntur kan. Kalau dulu macam tadi kita cerita macam mana dekat pondok tu daripada masak satu lauk boleh berkongsi dengan jiran jadi 3-4 lauk kan. Tapi malangnya walaupun rumahnya asing-asing kan, rumahnya berjarak, tapi kita pada hari ni rumah, kalau duduk di rumah strata tu, rumah pangsa tu lah kan? Rumah bertingkat-tingkat kan, dinding kongsi dengan jiran, lantai pun kongsi dengan jiran, bumbung pun kongsi dengan jiran.
tapi jiran kita tak makan, kita tak tahu kan, kita tak makan, jiran kita juga tak tahu. Kadang ada kalanya sebelah menyebelah pun tak kenal. Betul. Kalau tak makan, tak tahu tu satu hal, tak kenal lagi masalah. Ya. Okey. Okey. Okey, sebelum kita pergi kepada rumusan atau kesimpulan ni, saya nak mengalu-alukan kepada penonton yang ada di platform Zoom dan juga Facebook, jika baru masuk boleh bertanyakan soalan, mengajukan soalan jika ada. Nanti saya akan bacakan dan ajukan kepada Dr. Zalimah selepas ini. Baiklah Doktor. Jadi mungkin kita pun dah hampir ke akhir program ini. Jadi minta Doktor buat rumusan atau kesimpulan sikit. Okey. Sebenarnya kalau kita familiar dengan garis panduan ataupun matlamat-matlamat yang diletakkan ke atas agensi-agensi kerajaan yang juga berhubung rapat dengan United Nations, kan? United Nations ada memperkenalkan banyak sebenarnya langkah-langkah untuk melestarikan alam sekitar, melestarikan community. Ya, kalau kita familiar dengan matlamat pembangunan mampan ataupun Sustainable Development Goal, yang mana ada 17 matlamat di situ. Okey, bermula daripada kemiskinan sifar, lepas tu sifar kelaparan, hinggalah rakan kerjasama untuk mencapai matlamat yang besar ni. Sebenarnya apabila kita lihat satu persatu, semua matlamat ni sebenarnya memang dah ada dalam cara hidup penduduk di desa. Betul. Dalam masyarakat orang Melayu dahulu dan juga sekarang masih ada. Betul. Dia orang dah bina benda-benda tu. Okey. Jadi dengan pengenalan ataupun the enforcement of SDG ni ke atas agensi-agensi kerajaan dan juga agensi swasta di negara ini, kita telah melihat satu fenomena baru di mana banyak nilai-nilai ataupun prinsip-prinsip asas kehidupan masyarakat di desa itu telah diperkenalkan di bandar. Okey, sebagai contoh, saya ambil contoh macam urban farming. Kan? Urban farming telah diperkenalkan pada awalnya, okey, sejak lewat 1990-an juga. Sampai ke hari ini kita dapat lihat banyak juga rumah-rumah strata kos rendah telah menjalankan dan turut serta secara besar-besaran. Okey, boleh saya namakan beberapa kawasan seperti di UK Indah, ada flat di UK Indah, di kawasan bandar, di Keramat, okey, di Bukit Beruntung, okey, Bukit Beruntung. Cik Suhaini ada tanya, apa pandangan doktor tentang inisiatif-inisiatif kecil-kecilan yang dijalankan oleh okey, ini nak menjawab soalan Cik Suhaini tadi. Memang ada inisiatif-inisiatif daripada penduduk setempat telah menampakkan hasil yang sangat hasil dan manfaat yang luar biasa sebenarnya. Sebagai contoh, sebelum ni saya pernah kongsi dengan Dr. Maulana, kan, sebagai contoh di UK Indah, segala ni bermula sekitar 2017. Kalau tak silap saya, sekitar sebelum COVID. Okey, di mana dengan hasil kerjasama Lembaga Perumahan dan Hartanah Negeri Selangor telah memberi peruntukan kepada penduduk untuk membuka plot-plot tanaman. Okey, bermula dengan 17 plot tanaman. Kawasan ni adalah kawasan penduduknya dipindahkan daripada satu kawasan ke atas sebuah kawasan baru yang
kawasan itu berkepadatan tinggi, sangat tinggi, yang mana sebelum projek urban farming tu dijalankan, bila saya berbual dengan penduduk, mereka berkongsi bagaimana sangat banyak masalah sosial waktu tu. Sebab baru pindah, mereka tak saling mengenali. Lepas tu ada banyak vandalisme, ada banyak berlaku kecurian motor, kecurian tayar kereta, enjin kereta, sangat kerap. Tapi apabila diperkenalkan program urban farming tu bermula dengan 17 plot, akhirnya telah memberi manfaat yang sangat besar. Bukan sahaja dari sudut ekonomi, yang mana ramai peserta terdiri daripada suri rumah dan pesara. Jadi bila mereka buka plot tu, ada yang beli ikan keli, ada yang tanam cili, ada yang tanam sayur. Jadi bila mereka ni diberi khusus, diberi ilmu untuk macam mana nak tanam dengan betul, kan? Lepas tu di mana nak pasarkan. Ini dengan Jabatan Pertanian. Atau? Mereka bekerjasama dengan banyaklah agensi-agensi kerajaan memberikan bantuan lepas tu. Tapi seed money-nya adalah daripada penduduk sendiri dan juga lembaga perumahan dan hartanah asing. Betul. Sebenarnya sangat banyak inisiatif macam ni. Dan apabila kita beramah mesra dengan penduduk, bila kita nak tanya tentang manfaat tu, ramai yang berkongsi manfaat selain daripada ekonomi dan selain daripada keboleh dapatan secara terus sumber makanan. Sebelum ni macam kalau sayur macam nak pergi pasar, pergi pasar, sekarang dah tak payah kan, dah turun rumah dah ada lah. Fresh lagi. Sangat fresh. Lepas tu kalau lebihan tu dah kalau dalam jumlah yang banyak tu dah boleh jual pula. Kan, ke kedai-kedai runcit. Memang dari sudut ekonomi memang itu sangat terserlah lah manfaat dia. Dari sudut kesihatan, saya ingat lagi ada satu kumpulan suri rumah. Kakak tu kata, kakak dulu kerja manis, darah tinggi, tapi lepas jadi peserta urban farming ni, dia kata kakak sihat, dah kurang dah makan ubat, apa semua, memang jauh lebih sihat. Tapi apa yang paling saya rasa pandangan saya, penduduk paling bersyukur adalah semangat kejiranan tu jadi semakin erat. Betul. Dan yang paling menarik, jumlah kes jenayah kecurian tu dia tak ada. Hingga kan kalau pengurus CJMP kata kongsi, dia kata kalau dulu setiap minggu ada je motor yang kena curi apa semua, tapi sekarang dia kata sebab bawah tu dah penuh dengan kebun-kebun sayur, jadi siang malam ada orang kan, kalau tidak berkebun pada malam tu mereka akan duduk. Jadi dah minum, ada apa orang kata, kopi. macam ada CCTV lah. Ya, CCTV tak payah pasang CCTV yang sebab jiran-jiran dah jadi macam rukun tetangga. Betul. Sistem rukun tetangga yang secara tidak langsung. Maksudnya nilai-nilai murni yang telah lama diterapkan di kawasan kampung tu, apabila kita implement satu je aktiviti, maksudnya macam bercucuk tanam je kan? Habis semua nilai-nilai murni tu dapat tersebar dekat kawasan. Betul, dan di samping tu kita dapat menyelesaikan beberapa masalah dalam ekonomi, sosialnya, gejala sosialnya, kesihatan. Itu yang penting. Okey. So saya rasa mungkin rumusan yang dibuat oleh Dr. Zalina tadi merangkumi semua kajian-kajian yang telah dijalankan tentang laman Seni Bina Melayu dan juga kaitannya dengan gastronomi tempatan. Jadi maksudnya
kalau kita pada hari ini masih mengekalkan ataupun kita cuba pelihara komponen ataupun cara hidup orang Melayu yang terdahulunya, kita dapat menyelesaikan banyak masalah hari ini. Okey, sebagai penutupnya, ingin saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak mewakili Perpustakaan Alam Tamadun Melayu. Ada soalan? Oh, ada soalan di Facebook, ada soalan. Minta maaf. Soalan dari Muhammad Abdul. Apakah faktor yang mempengaruhi kerukunan kehidupan pada masa dahulu ke atas orang kampung? Apakah faktor yang mempengaruhi kerukunan kehidupan pada masa dahulu ke atas orang kampung? Okey, faktor kerukunan. Ya, faktor kerukunan kehidupan. Faktor mereka jadi rukun damai itu, okey, sebab mereka saling, dia balik kepada rukun kekeluargaan kan. Maksudnya macam yang pertama, mereka saling mengenali. Itu pasal ada peribahasa, tak kenal maka tak cinta. Kan? Jadi kenal. Tu anak siapa, semua kenal. Kalau nak ikutkan macam dulu, walaupun kita ni tak ada pertalian darah, tapi rasa macam keluarga. Betul. Ya? Macam anak orang tu macam anak kita Betul. juga. Kan? Bila dia kenal, kan? Bila Itu kenal, tepat sekali. kan? Itu anak siapa? Oh, itu anak si Anu, anak si itu, Dia kenal. kan? Kalau kata nak marah pun marah je. Betul. Dan tak ambil hati pun. Betul. Anak kita kena marah dengan jiran, kita tahu sebab jiran kita tu sayang anak kita kan. Saya tergelak tu sebab berat. apa? Sebab dulu waktu kecil-kecil kan macam tu. Kalau jiran sebelah rumah marah saya, ayah saya pun tak tahu. Betul. Tak ada nak bergaduh pun. Tak ada. Kan? Sekarang ni sikit-sikit, bukanlah macam sekarang ni teruk sangat. Kadang sikit-sikit tu nak buat report polis, nak saman kan. Betul. Dah mula terhakis Sebab rasa-rasa. tak kenal kan. Tak kenal. Satu, kenal. Kedua, faktor kerukunan yang kedua tu sebab selalu bermuamalah tu. Maksudnya macam selalu ada aktiviti bersama kan. Makan macam tadi tu kan, macam Dr. Maulana kongsi tadi tu, tak ada contoh, tak ada daun kunyit, pergi rumah sebelah kan. Jadi bila sering saling beradab, menjaga adab kan, menjaga adab sesama jiran tu akhirnya akan terbit rasa sayang kan, rasa hormat menghormati. Di situlah kunci kepada kerukunan tu kan, dan saling tolong menolong. Maksudnya macam sangat menghargai pengorbanan dan pertolongan yang diberikan oleh jiran. Sebabnya saudara kita mungkin duduk tempat jauh kan. Tapi jadi kalau jiran lah yang dekat. Jiran lah yang paling dekat. Tapi kalau ikut neighbours punya circle, selalunya memang saudara mara kan. Ya, betul, Selalu betul. tepi tu makcik kita, belakang sepupu dan Betul. sebagainya kan. Jadi itu juga adalah faktor kerukunan juga. Maksudnya macam mempunyai pertalian darah pun yang rapat juga merupakan faktor kerukunan tadi tu. Yang kita ambil satu lagi lah. Ada saya daripada Daus MDF. Saya ada satu soalan. Dalam kajian doktor, adakah modernisasi akan menyebabkan terhapusnya nilai-nilai tradisi di kampung-kampung atau laman rumah orang-orang Melayu, khususnya dan lain-lainnya? Okey. Memang tak boleh kita nafikan ya. Sebabnya kalau kita lihat tadi bagaimana faktor ruang kan, ruang-ruang laman tadi tu memang sangat berperanan dalam menjadi platform untuk sesama jiran dan penduduk bersosial kan. Jadi bila ketiadaan ruang-ruang sosial ni tak ada di kawasan-kawasan perumahan, maka lama-kelamaan
nilai-nilai murni itu terhakis. Tapi sebenarnya itu bukan kesudahan pengakhiran cerita kita. Sebenarnya ada je usaha macam tadi macam tadi saya suka nak berkongsi dengan Cik Daus dan juga penonton semua, menyedari bagaimana pentingnya fungsi ruang sosial terhadap pembangunan sosial yang lebih lestari di kampung-kampung tradisional yang penyelidikannya kami jalankan di sekitar kampung-kampung di Kuala Terengganu. Dan apabila kita dapat dapatan tadi tu, dapatan bahawa dalam banyak-banyak ruang sosial, selain daripada masjid yang mereka pilih sebagai satu ruang sosial yang mereka macam tak dapat hidup kalau tak ada ruang sosial tu, adalah wakaf tadi tu, kan? Jadi bila saya dapat dapatan tu, saya rasa macam uniknya dapatan ni, kan? Dan itu rupanya platform yang yang menjadi mereka ni menjadi akrab, kan? Jadi saya pergi ke kerajaan, saya bertemu dengan agensi, salah satu agensi di bawah kerajaan Negeri Selangor. Saya persembahkan dapatan tu. Saya kata macam mungkin ini salah satu faedah untuk kita atasi sedikit sebanyak masalah sosial yang ada di kawasan PPR, kan? Betul. Saya rasa mungkin antara salah satu cara. Ya, dan hasrat saya itu disambut baik oleh kerajaan negeri. Kerajaan negeri kata, okey doktor, jom kita pergi ke kawasan perumahan kos rendah yang ada di beberapa kawasan di Negeri Selangor ni. Jadi bermula daripada situ kita mengorak langkah. Selain daripada urban farming tadi tu, kita mengorak langkah, kita pergi ke kawasan yang paling tak ada ruang sosial. Ada satu kawasan ni di Lembah Jaya, di kawasan Ampang ni. Kawasan Ampang menempatkan 525 unit rumah, dengan 18 tingkat, dengan kepadatan penduduk sekitar 1,800. Tak ada ruang sosial, sangat padat, tak ada ruang sosial. Lepas tu kami bertemu penduduk bersama dengan wakil kerajaan negeri. Kita pun pusing, kan, macam mana nak cari ini, tak ada langsung ni ruang sosial, kan? Tapi nak bagi mereka ni nak eratkan, nak bagi mereka eratkan hubungan apa semua. Akhirnya kita jumpa satu ruang sosial, Dr. Maulana. Kita jumpa ada rumah sampah kering. Rumah sampah. Lepas tu tanya dekat penduduk, boleh tak kita bangunkan rumah sampah? Lepas tu mereka kata macam, bangunkan je lah, kan. Lepas tu ada rumah sampah basah, kekal. Rumah sampah kering tu kita bangunkan jadi ruang sosial. Dan akhirnya sekarang baru-baru ni saya masih berhubung dengan projek siap tahun lepas 2021, dan tahun ni disebabkan ada ruang sosial, mereka dah saling mengenali. Lepas tu ruang sosial tu kecil je, dalam 7 meter kali 7 meter je besar dia untuk menampung 1,800 tadi tu. Tapi bila saya tanya pengurusi tu sangat rapatlah dengan kami. Lepas tu, kan, dia kongsi, dia kata, betul, kita buat sambutan hari jadi dekat tempat tu. Saya tak kongsikan pula gambar, lupa nak masukkan. Jadi walaupun kadang-kadang kita tengok benda tu kecil tadi, kecil je, tapi boleh membantu. Betul, membantu. Dan yang terkini, sempena sambutan kemerdekaan, bulan kemerdekaan baru-baru ni, penduduk telah buat sebab selama ni ruang sosial mereka hanyalah lobi depan lift. Jadi sekarang
daripada kerukunan yang wujud daripada ruang sosial yang kecil tadi tu, akhirnya mereka kumpul duit sama-sama setiap aras buat bangunkan flat baru, lobby lift dia. Macam keceriaan ini yang viral dalam TikTok tu ke? Oh, iya ke? Saya rasa lah. Okey. Saya rasa lah. Macam cantik. yang dia orang pencantikkan di kawasan lift. Lobby lift. Mungkin. Ya, okey lah tu. Jadi masa pun mencemburui kita untuk ada soalan ni. Ya, kita ada soalan secara bersemuka. Satu dia ikut. Kita buka lah. Ada soalan lagi. Dekat Zoom. Soalan direct. Sekejap ya, kita menanti soalan. Kesimpulannya sebenarnya sangat banyak ruang untuk kita aplikasikan semua nilai-nilai MONI itu. Kita mulakan dengan projek-projek kecil kan, macam tadi tu plot-plot tanaman, dan yang kemudian sikit tu ruang sosial kan. Dan yang terkini yang baru saya bekerjasama lagi dengan penduduk setempat di kawasan Ampang Jaya juga, adalah bila mereka dapat tahu bahawa kita bangunkan rumah sampah kering tu, yang ini rumah sampah basah pula kita bangunkan. Memang akan dirasmikan. Maksudnya rumah sampah kering yang sebelum ni tidak dijadikan rumah sampah lagi lah. Tak jadi dah. Dia jadi macam dewan. Dia jadi dewan kecil. Dewan kecil lah. Dalam besar sikit daripada ruang ni. Kecil betul tu. Untuk menampung 1,800. Ya, kita rasa kecil dan kita rasa mungkin kurang signifikan, tapi kepada penduduk yang tak pernah ada ruang sosial, sangat besar sangat nilai membantu. dia. Sangat besar kan. Itulah saya tak bawa gambar dia. Tapi cukuplah untuk menampung keperluan asas. Macam mana kita nak tengok soalan tu lah. Macam mana ya kita nak tengok soalan dari Zoom? Ada soalan daripada Cik Din tadi? Siti Robiatul. Soalan Suhaini Muhammad Nur dah dijawab tadi. Okey, Cik Suhaini tanya tentang menjamin food security. Ya, sebenarnya untuk 5 kawasan yang kita jalankan penyelidikan terhadap penduduk, memang memenuhi matlamat utama tu. Sebab urban farming pada matlamat yang paling besarnya adalah untuk jaminan dapatan sumber makanan asas. Maksudnya macam ikan air tawar yang dibela, memang menjamin. Contoh ni boleh dilihat secara langsung, dilihat secara langsung gangguan teknikal di beberapa kawasan seperti di UK Indah, di flat Bakawali di Rawang, memang flat Bakawali di Rawang, memang flat dari sudut tanaman asas yang masih sesuai ditanam, antara tanaman-tanaman asas adalah macam sayur-sayuran. Kalau Cik Suhaini
nanti mungkin kita boleh melawat di AU, saya tak ingat AU 5 ataupun AU 3. Mereka ni ada juga plot tanam padi. Mereka ni ada juga plot tanam. Kalau boleh kita minta mute-kan yang Cik Syarahuddin. Oh, Okey. Cik Syahruddin ada nak cakap soalan. Ada plot tanam padi sebenarnya. Tapi bukan untuk untuk jadikan Komersial lah. Komersial ataupun sumber makanan kepada penduduk, tapi lebih kepada untuk kegunaan para pelajar, untuk sekolah-sekolah datang untuk belajar Belajarlah tanam padi. Nasi itu dari mana? Inilah pokoknya. Di bandar-bandar ni susah nak nampak padi ya. Okey, jadi untuk soalan Puan Suhaini Muhammad Nur, itu merupakan soalan yang terakhir lah. Jadi sebelum saya menutup majlis ataupun program pagi ini, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Zalina kerana sudi berkongsi ilmu dengan kita pada pagi ini. Dan saya akhiri program pagi ini dengan 2 rangkap pantun. Berhulu kayu keris tempaan, simpai berseni bilahnya besi. Bijak Melayu menyusun binaan, falsafahnya tinggi pelbagai fungsi. Dari keluk ke penarik, keluk tumbuh pohon kuini. Nan elok bawa lah balik, nan tak elok tinggallah di sini. Jadi sekian, terima kasih kepada semua yang sudi meluangkan masa pada pagi ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dengan program-program yang akan datang. InsyaAllah. Terima kasih. Terima kasih. Sampai lagi.